Hai, Assalamualaikum. Anda ada masalah akaun MAE kena lock sebab password salah atau banyak kali try masuk? Okey, jom saya share cara reset password Maybank to you melalui aplikasi MAE dengan menggunakan nombor PIN M2U sementara. Cara dapatkan nombor PIN M2U sementara adalah melalui mesin ATM Maybank. Sila hadir ke cawangan Maybank yang berdekatan ya. Pertama sekali, masukkan kad debit anda. Pilih bahasa, sila masukkan nombor PIN 6 digit anda. Tekan OK. Dekat menu utama, sila pilih urus niaga anda. Klik pada butang Maybank to you, phone banking /ATM SMS alert. Kemudian pilih tetapkan PIN M2U sementara. Dekat bahagian ini, klik teruskan. Urus niaga anda sedang diproses. Sila tunggu. Next, sila tetapkan PIN M2U sementara 6 digit. Kalau tak nak lupa nombor PIN sementara ini, anda boleh gunakan nombor PIN yang sama dengan nombor PIN kad ATM anda ya. Urus niaga sedang diproses. Sila tunggu. Okey, sekali lagi sila sahkan nombor PIN M2U yang dibuat tadi. Okey, anda dah pun berjaya menetapkan PIN M2U sementara. Perlu diingatkan, nombor PIN ini sah selama 48 jam sahaja ya. Jadi anda perlu segera tukarkan atau reset password Maybank to you anda ya. Setelah selesai setkan nombor PIN sementara, langkah berikutnya buka aplikasi MAE. Klik pada Verify using a temporary M2U PIN. Seterusnya dekat paparan ini pula, sila pilih jenis kad bank yang anda gunakan, sama ada debit card, credit card atau lain-lain. Kalau macam saya akan gunakan debit card. Next, masukkan nombor kad 16 digit di sini. Kemudian masukkan 6 digit nombor PIN sementara yang anda dapatkan melalui mesin ATM tadi. Bila semuanya dah selesai, klik Next. Dekat paparan ini, sila pastikan gambar keselamatan dan username anda tepat. Kemudian tekan reset password. Dekat paparan ini, masukkan atau cipta kata laluan. Pastikan anda mengikuti semua kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian sahkan kata laluan yang dibuat. Setelah itu, klik confirm. Okey, anda dah pun berjaya reset semula kata laluan Maybank to you di aplikasi MAE dengan menggunakan PIN sementara. Jadi anda dah boleh login seperti biasa ya. Okey, setakat itu sahaja perkongsian kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.